Aku pegang betul lah dengan QR Pay ni. Kau tengok, dari 4 hari lepas duk bunyi tengok. Aku pun tak faham. Tengok, tak habis-habis lagi bunyi. Bateri dah berapa hari dah duk hidup ni. Aku ni dah lah duduk sorang-sorang dalam rumah. Dia bunyi macam ni kan. Tengah malam bunyi, pagi bunyi, malam bunyi, siang hari bunyi kan. Aku tak tahu masalah apa. Tengok, duk tak diam pun duk bunyi tengok. Bateri 20%. Berapa lama dah? Ini dekat seminggu lebih dah ni. Penuh hidup bunyi. Tengok duk cakap tak penting-penting gitu. Dari tadi ni dah masuk malam maghrib ni kan duk bunyi kan. Aku dah lah duduk sorang. Takut juga. Aku ni jenis penakut. Tu lah. Kalau aku ramai-ramai duduk 5-60 orang, aku tak takut kan. Tengok dah diam lah kan. Bunyi balik tengok. Bunyi sungguh. Aku off tak boleh. On tak boleh. Apa tak boleh sentuh. Tak boleh sentuh apa. Dia bercakap ya. Tengok duk cakap ni. Aku tak tahu short apa dia. Aku tak tahu lah. Aku tak faham. Pening aku.